So after 2 days, kita punya retail manager dah attend training. So kita nak interview diorang, apa advice diorang to every retail staff as a retail manager. Let's go! What's the mission kita, lepas tu what's the target, then of course what's the thing we need to do lah daily until the direction we need lah. Kerja ni elok-elok lah supaya kata jangan ambil duit kedai ataupun datang lewat lah. First kali saya akan ajak balik lah cara customer, serve customer main hinggap kat kedai tu saya settle cara elok. Tentu point pertama. Yang kedua, cara macam mana nak bagi naik sale kedai, servis apa yang proper promote. Okay, yang ketiga, macam mana apa nak bagi customer tu suka kat apa, korban sikit lah, tak usah mana pun, korban sikit. Pada saya, kalau apa yang dah training 2 hari ni dapat meningkatkan lagi lah macam mana kita nak serve customer, boleh ajar RA, boleh macam mana kita nak SOP kedai, KPI yang baru, macam mana kita nak terangkan RA semualah. Lepas tu macam mana cara flow kerja kita makin bertambah baik ke, ataupun kita boleh tambah baik lagi apa yang kita dah ikut sekarang. Battery Kong Battery Hub kan ada?